Pengendali dari Sepanyol dikabarkan bakal menjadi pilihan Johor Darul Tazim sebagai pengganti Hector Bidoglio. Kabar ini dikongsikan wartawan Astro Arena Zulhelmi Zainal apabila ditanya tentang situasi semasa pasukan Gergasi Selatan tanah air itu. Zulhelmi memaklumkan pemilihan jurulatih Sepanyol dibuat memandangkan JDT kini diterajui CEO baharu dan legenda Liverpool Luis Garcia. Perubahan ini juga merupakan sebahagian daripada peralihan fokus Tunku Ismail dari Amerika Selatan kepada Sepanyol. Saya boleh menjangkakan calon jurulatih baharu datang dari Sepanyol, sebab JDT telah menandatangani Luis Garcia, bekas pemain Liverpool sebagai CEO, katanya dalam program Nadi Arena. Sebelum ini kedudukan Bidoglio mula menjadi tumpuan apabila beliau dilaporkan menjadi sebahagian daripada 11 nama yang tidak dikekalkan bersama JDT pada musim hadapan. Selain beliau, nama-nama tonggak import seperti Jordi Amat, Shane Lowry dan Jesse Rodriguez turut berada dalam senarai tersebut.